Dana Plus merupakan satu lagi langkah penting dalam memperkasakan usahawan Selangor melalui penyelesaian pembiayaan digital yang lebih pantas, mudah dan telus. Sebagai sebahagian daripada ekosistem MBI Selangor, Yayasan Hijrah Selangor terus memperluaskan akses pembiayaan kepada usahawan selaras dengan aspirasi Thrive 28 dalam membina ekonomi yang lebih inovatif, inklusif dan mampan. Melalui Dana Plus, usahawan kini dapat mengakses pembiayaan dengan lebih mudah sekaligus memberi lebih tumpuan kepada pertumbuhan perniagaan mereka. Sama ada di bandar atau di luar bandar, termasuk golongan orang kurang upaya atau OKU, peluang pembiayaan kini lebih mudah dicapai tanpa kekangan lokasi atau pergerakan. Saya merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yayasan Hijrah Selangor atas kejayaan merealisasikan inisiatif ini. Semoga Dana Plus menjadi pemangkin kepada lebih ramai usahawan untuk berkembang maju dan terus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negeri Selangor yang lebih berdaya saing, inklusif dan mampan.